Dalam beg aku ni ada 500 je. Tapi aku nak makan manis-manisan. Kat mana boleh dapat ni? Susah lah ada member miskin macam ni. Aku dah Lepas tu nak beli kek kat mana? Aku tengok ada kedai kek mas coklat dengan dessert lah. Weh, sumpah lah. 500 cukup ke? Dengan 500 kau boleh beli satu kedai akak ni tau. Wah, jom kita beli dengan akak kali sekali kita beli. Jom jamah sikit. Hari ni kita jamah kat mana? Hari ni kita nak jamah kek coklat moist dan juga buku di Tapak Bazar, Jalan Merbau 1, Bandar Putra Kulai. Wow, tengoklah tu akak jamah. Kan main menggodak. Dah lama ke kerja sini? Akak jamah baru kerja 1 jam. Lepas tu kalau korang tengok tekstur sos coklat ni pekat, likat kan. Sos coklat ni dia letak 2 sendok tau. Tapi kalau korang tak nak manis, korang boleh je request. Ataupun kalau korang suka manis, korang nak request lebih, boleh je. Ya, harga kek coklat ni pun RM13 je. Lepas tu kat sini pun ada buku tau. Ini antara buku yang ada. Ada bandung lychee, ada mangga dan juga pandan. Coklat pun ada. Tapi time adik yang Kak Jamah pergi ni dah habis pula. Kemarin adik jamah. Tengah-tengah panas terik tu sanggup dia makan kek coklat tu. Ya, demi kek coklat moist ni lautan api pun sanggup kalau nyanyi. Untuk kek dia lembut. Lepas tu kalau makan kosong gitu pun dah sedap dah. Kena pula dengan sos coklat yang Kak Jamah tuang tu. Syahdu. Kek ni hari-hari sold out tau. Ya, siapa cepat dia dapat. Yang ni Kak Jamah makan buku bandung lychee. Isi dia memang tak kedekut weh. Ada sagu, ada jelly, ada lychee. Lepas tu makan pula tengah-tengah panas kan. Buku ni pula sejuk. Memang kena weh. Buku ni ada 4 perisa tau. Macam yang adik Jamah cakap tadi. Dan harga dia cuma RM7 je. Berbaloi sangat. Korang kena try tau. Sebab adik dah Kak Jamah approve. Jadi macam ni kau jadi ke nak beli kedai akak ni? Mestilah jadi. Aku rasa semua benda ni aku nak take over. Oh ya, sebab kau nak bawa balik akak ni dengan anak dia sekali kan? Ya, semua. Family dia semua aku nak bawa balik. Aku doakan kau jadi orang kaya lah lepas ni. Amin. Amin. Tak pernah terdengar dan